Yo, what's up man? Kembali lagi kepada saya Hazim Pro 17. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Jadi kali itu saya lagi main main Roblox. Kita harus membangun roket untuk pergi ke luar angkasa. Siapa yang paling jauh dia dapat duit paling banyak, macam tu. Tapi sebelum kita main, jangan lupa subscribe, like dan share. Jangan lupa ya. Oke, jom kita main. Let's go. Nah, jadi saya punya roket ni baru tutorial. Belum siap lagi. Bukan belum siap, tapi belum cantik lagi. Baru dua barang ke atas. Nah, tu dorang dah buat roket dah. Tu. Kalau korang dah nak tengok, sini aku bagi tengok. Tengok roket dorang. Okey. Daripada aku bertutorial belum buat apa-apa lagi. Okey, tak apalah. Kita harus berjuang. Okey, cara nak terbang, kita tinggal tekan launch ke atas ni. Kita tak boleh duduk atas kerusi biru ni. Kita harus tekan launch dulu baru boleh terbang. Okey, 1, 2, 3, launch. Terbang. Wih. Nah, kalau sudah ada warna merah respon ni, kita harus tekan respon. Sebab sama je. Kalau kita respon, tak sini juga. Kalau aku tak tekan respon, dia jatuh juga. Sama juga kan. Kita perlukan duit yang sangat banyak. Supaya kita boleh beli barang dan kita upgrade kita punya roket. Nah, tu je main dia. Okay? Jom kita main. Pertama-tama kita beli minyak dulu. 3. Alah, dia aku tak cukup. Habis tu, kita pasang ke roket kita. Okey dah. Baru 3. Nah, baru kita launch pula lagi. Wih, nah, supaya semakin tinggi. Wow, tingginya. Alamak. Okey, kita ada duit dah 100. Aku nak beli lagi minyak. Beli lagi. Alah, dah habis. Okey dah, terbang lagi. Wih. Underly underfly. Ayo ho. Ui, ada meteor. Alamak. Okay, kita pergi sini. Aku nak beli roket lah. Small rocket. Belilah 2. Okey, cukup. Kita letak kat sini. 1. Lepas tu ni 2. Okey dah. Dah 3 dah. Okey, kita terbang lagi. Wih. Lajunya. Wih, terbang. Underly, underfly. Wih, jatuh. Alamak, buah kota pula. Okey. Kita beli lagi roket. Supaya semakin laju dan semakin tinggi. Kita Alah, dah habis. 2 detik lagi akan Yeay. Dah cukup. Ada satu lagi. Habis je lah. Kita letak situ. Habis tu kita letak sini lagi. Okey. Letak kat situ je. Okey, lepas tu minyak lagi 1 letak kat belakang. Okey dah. Baru tekan launch. Terbang. Wih. Sekejap. Wih. Terbang. Underly, underfly. Weh. Alamak, minyak dah habis. Jatuh. Mak, tolong mak. Mak. Wih, terus 300. Terbang lagi lah.
Weh. Nih, wow. Ada banyak batu-batu lah. Nasi tak kena kita. Kalau kena kita, memang hancur, meletup weh. Ada 600 dah ni. Nak belilah. Nak beli apa nak beli ni lah satu. Dua aku. Cukup-cukup je tadi. Tu je lah. Tu yang minyak ni, tong minyak ni kita letak kat sini je. Okay, dah. Okay, terbang lagi. Lah, race the moon. Apa benda kau ni? Weh, terbang. Wow, lajunya. Alamak, dah mula jatuh. Tolong. Weh, kabum. Asal ni? Mak, tolong. Weh deh. Boleh memantul. Dia memantul, dah bergerak dan hilang kendali anjay. Okey, terbang lagi. Underlay, underfly. Dia punya game ni best juga kan? Best juga. Dia punya game ni. Mula jatuh. Okey. Sekarang kita nak beli peralatan lagi. Nak beli roket lah. Okey, dah lah. Kita nak pasang ni pula. Ada 2 ni. Pasang kat sini je lah. So sebelah kat sini lagi. Okey. Baru kita launch. Wih, lajunya. Wow. Lajunya. Wih, sampai 700. Wih, sampai 800. Wih. Sampai nak sampai nak luar angkasa dah tadi. Sikit lagi. Weh, dah 1000 dah di aku. Mantap. Kita nak beli lagi lah. Sebelum dia punya stok habis. Okey. Kita letak lagi minyak. Kat sini. Okey dah. Kejap. Lupa tadi aku nak hidupkan mode pesawat. Sebab tadi ada WhatsApp. Sorry Okay, kita terbang lagi. Zoo. Weh. Yeay, dah habis. Okay, dah 1000 dah weh. Wah, lajunya. Kasih paham, bos. Wih, laju weh. Sikit lagi kena batu tadi. Wih, dah 2000 dah di aku. Nak beli lagi lah. Nak beli blok pula. Ya, kita beli blok yang murah-murah je. Sama je kan? Kita borong. Haha. Okey, dah.
Okey, kita membangun lagi. Haha, cepat-cepat. Kita letak small ni kat mana? Sekejap. Kita letak dulu yang kuat-kuat ni. Lepas tu kita letak kat sini. Asal pula kat sini. Okey, dah selesai. Lepas tu yang small rocket pula. Macam mana ni? Tak situ je. Ke sini. Okey, lepas tu tak sini. Sekejap. Okey. Lepas tu yang ni pula kita hancurkan. Okey. Habis tu kita letak lagi blok kat yang tempat lain ni pula. Asal kat situ pula? Allah, macam mana nak letak ni? Okey, dah. Selesai. So, kita letak lagi yang small rocket ni. Alah, tinggal satu je. Okey, kita letak kat situ. Apa? Buat YouTube aku. Okey, kita yang ni pula kita letak sini pula. Okey, habis tu yang ni letak sini. Selesai. Ada lagi satu. Okey, baru kita tekan launch. Lah, nak terbang. Wih, underlay, underfly. Ayo ho, wih, jatuh. Saya harus upgrade lagi ni supaya semakin cantik dan semakin laju dan semakin semakin jauh untuk pergi ke luar angkasa. Okey guys, sekejap saya skip dulu, okey? 1, 2, 3. Skip dulu. Jom kita ke masa depan. Sekarang saya akan membagi menengok roket saya.
Roket saya bukan cantik sangat pun. Tapi, tada. Tu roket aku. Aku dah beli dah yang roket paling kuat tu. Yang ni. Tengok. Sabar. Ni kita bagi tengok dulu. Dalam dia ni semua full minyak. Tong minyak lah apalah. Saya dah beli dah ni yang roket yang paling kuat yang ni. Yang ni. Okey, sekarang kita akan meluncur. 1, 2, 3. Wing. Kau tengoklah tu. Tada. Laju tak? Dah selesai, itu je. Jatuh. Mayday. Tak jadi nak jatuh balik. Dan mungkin itu saja yang boleh saya buat. Sebab kalau kita bangun ni susah sikit. Faham tak? Nanti kalau siapa yang main Roblox, silakan main game dia ni di Roblox juga. Nama game dia Build the Rocket. Nama dia game ni dalam Roblox. Tapi susah sangat lah. Kalau korang percaya, korang main je. Nama game dia ni Build a Rocket. Build a Rocket. Maksud dia membangun roket. Macam tu. Tu dalam bahasa Melayu dia. Translate lah. Okay, mungkin ni saja kita punya video kali ni ya guys. Dan jumpa lagi di video lain-lainnya. Okay? Bye-bye. Kejap. Jangan lupa subscribe dan like dan share. Okay? Jangan lupa tau. Okay? Okay, itu saja kita punya video kali ini. Dan bye. Tata titi tutu. Saya jalan dulu. Bye.